Tidak ada sebab ataupun alasan ataupun suatu tuduhan yang menyatakan bahawa program-program yang ditawarkan di peringkat universiti kita, awam ataupun swasta, tidak mencapai kualiti yang seharusnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, MQA ataupun Agensi Kelayakan Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan ia merupakan agensi yang diklasifikasikan sebagai non-profit agency. Maksudnya, Agensi Kelayakan Malaysia ditubuhkan bukan untuk tujuan perniagaan. Kita beroperasi berdasarkan peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita untuk menguruskan MQA dan juga fees ataupun bayaran yang dikenakan kepada universiti untuk kita menjalankan proses akreditasi seperti mana yang dijalankan oleh badan-badan akreditasi di peringkat global. Dan fungsi utama MQA ialah untuk memastikan setiap program ataupun kursus yang ditawarkan oleh semua universiti kita, sama ada awam ataupun swasta, mencapai tahap minimum kualiti yang diterima pakai bukan sekadar dalam negara tetapi juga di peringkat dunia. Justru kalau kita lihat pada hari ini, kualiti pendidikan tinggi ataupun sijil-sijil yang dikeluarkan oleh Universiti Malaysia, sama ada awam ataupun swasta, yang telah pun melalui proses akreditasi ataupun pengiktirafan daripada MQA, tidak mempunyai sebarang masalah untuk diterima di seluruh dunia, sama ada untuk tujuan mencari pekerjaan ataupun untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. Justru kita boleh simpulkan bahawa, dan kita seharusnya bersyukur bahawa kualiti pendidikan tinggi negara kita sudah pun diterima pakai, sudah pun mencapai tahap ataupun kualiti yang diiktiraf oleh di peringkat dunia. Kerana perkara ini penting dan signifikan, itu sebab MQA sentiasa memastikan setiap program yang ditawarkan oleh semua universiti kita mencapai tahap kualiti yang telah ditetapkan bukan sekadar di peringkat MQA tapi juga di peringkat dunia. Justru tidak ada sebab ataupun alasan ataupun suatu tuduhan yang menyatakan bahawa program-program yang ditawarkan di peringkat universiti kita, awam ataupun swasta, tidak mencapai kualiti yang seharusnya. Sebab kelulusan akan hanya diberikan oleh pihak MQA kepada program-program yang ditawarkan. Akreditasi hanya akan diberikan sekiranya mereka mempunyai 7 perkara ataupun 7 elemen yang telah ditetapkan, dan salah satu daripada elemen yang sangat signifikan adalah input daripada majikan. Justru program-program yang ditawarkan di semua universiti kita sudah pun mencapai ataupun sudah pun mempunyai elemen-elemen yang telah diberikan oleh majikan, sama ada ianya sesuai ataupun tidak untuk ditawarkan oleh pihak universiti. Dan tidak ada universiti di Malaysia menawarkan program yang tidak ada input ataupun pandangan daripada majikan, kerana pihak MQA telah pun mensyaratkan setiap program, setiap kursus yang ingin mendapat akreditasi MQA perlu ada input dan pandangan daripada majikan. Justru tuduhan ataupun kenyataan yang menyatakan bahawa program-program di Universiti Malaysia, sama ada awam ataupun swasta, yang tidak mengambil kira pandangan majikan adalah tidak benar, kerana ia merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MQA untuk mendapatkan akreditasi ataupun pengiktirafan daripada pihak MQA. Justru saya mengharapkan pelajar-pelajar di luar sana, terutamanya ibu bapa yang ingin menghantar pelajar anak-anak mereka untuk belajar di Malaysia, sama ada awam ataupun swasta, jangan bimbang dan jangan risau, kerana tahap kualiti pendidikan tinggi negara kita berada di tahap yang sangat baik, kerana ianya telah diterima pakai oleh semua peringkat, sama ada di peringkat Malaysia ataupun di peringkat global. Justru pelajar-pelajar kita telah terbukti mereka pergi ke mana pun di seantero dunia, mereka tidak menghadapi masalah, sama ada untuk melanjutkan pengajian ataupun untuk mendapatkan pekerjaan, kerana kualiti pendidikan tinggi negara kita sudah pun mencapai dan diiktiraf di peringkat global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.